Assalamualaikum guys, sesuai adalah Proton Saga M3 yang baru dilancarkan. Memang cantik, kita tengok bahagian depan, memang grill yang menarik guys. Ada logo singa di situ, logo Saga yang menarik sebenarnya, dengan design yang menarik yang lebih sporty. Untuk bahagian belakang memang lain benda lain. Lampu LED beserta sport rim dengan dipusa di bahagian belakang. Kita tengok di bahagian bawah sekali exhaust. Kita tengok bahagian bawah memang agak kemas juga lah sebenarnya, dan juga bahagian suspension. Kita tengok kereta ni juga mengandungi smart key entry, lepas tu leather seat untuk spek high spek lah. Untuk bahagian steering dan leather, memang cantik steering dia guys. Geram tu. Lepas tu ada power window, push start button, kotak gear yang menarik, ada huruf S dekat situ guys. Dashboard hadapan yang agak unik sebenarnya, dan juga aircon yang lebih lain sebenarnya. Seat juga empuk sebenarnya, leather seat lah. Ruang bahagian belakang memang luas, dengan kursi yang kita boleh laras, ada isofix. Saya itu untuk bahagian bodi ada shark antenna. Bahagian belakang tengok ada design sikit dekat bahagian pintu tu. Memang agak luas, pintu boleh buka luas sebenarnya. Untuk bahagian enjin yang menggunakan enjin 88kW 120 PS, back torque sehingga 150 Nm of torque. Dan itu kita tengok sini memang agak banyak sikit wajah je sebenarnya. Memang agak banyak sikit wajah sebenarnya. Itu kotak enjin, bahagian bateri, situ bahagian pillar. Bateri menggunakan bateri kering. Ni ada logo Saga. Ini ada logo IGT yang ni bahagian full spec. Itu saja guys.